Kita ada berita yang sangat gembira yang selalu saya sebut dalam ceramah-ceramah. Berita yang membuatkan saya sendiri akan senyum. Umat Nabi Muhammad ini ada peluang untuk hidup bersama dengan seorang Rasul. Rasul lah, bukan wali kecil-kecil ni. Bukan wali abdal, wali kutub, bukan yang orang duk cerita aulia. Orang Nabi ada 124,000 orang Nabi. Rasul ada 313. Allah pilih yang paling hebat 25, letak nama dalam Quran. Ilyas, Lut, Ismail, Yusuf, Nuh, Adam, Idris. 25 Allah letak dalam Quran. 25 yang terhebat. 25 yang terhebat Allah pilih 5 ketua Rasul. 5 ketua Rasul Ulul Azmi. 5 ketua Rasul. Tuan-tuan, berita yang membuatkan saya tersenyum sampai hari ini ialah Rasul Ulul Azmi itu seorang daripada mereka, Nabi Isa AS, sampai pagi ini masih hidup di langit dan akan turun satu hari nanti. Tak perasan? Subhanallah. Dia hidup turun 5 minit, Ustaz. Bukan 40 tahun. Roh dia kok, Ustaz? Bukan roh. Roh dan badan. Maksudnya kalau Nabi Isa satu hari nanti mai kuliah di masjid, maka dia akan duduk di meja ni, duduk sebegini. Contoh. Sebab dia manusia, tangannya 2, kakinya 2, kepalanya 1, dia ada 2 mata, ada hidung, dia ada mulut, dia tidak ada sayap. Dia bayang sayap 4 pula. Mesti segak Nabi Isa ada sayap. Dia orang, dia manusia. Kacak itu pasti. Seronok musliman. Ramai follower Nabi Isa nanti. Nabi Isa itu belum mati. Dia akan turun dan hidup dalam kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah hantar beliau untuk membunuh Dajjal laknatullah alaih. Boleh tengok cara Nabi Isa senyum, boleh tengok cara dia solat. Nabi Isa akan solat subuh 2 rakaat, Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat, Isya 4 rakaat. Sama macam kita. Nabi Isa akan bayar zakat fitrah, akan bayar zakat perniagaan, dia akan sama macam kita. Syariat Nabi Muhammad. Beliau akan mengerjakan umrah, beliau akan mengerjakan haji, beliau akan puasa Ramadan. Maksudnya tidak guna syariat dia dulu. Tak guna. Guna syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak perasan ke? Masya-Allah. Tuan-tuan boleh tengok macam mana dia bangun, macam mana dia duduk, macam mana dia masukkan makanan, macam mana dia istighfar. Alaihi salam Isa. Tak seronok lagi. Tuan-tuan dengar Nabi Isa di Mekah, di Syria. Contoh, takkan kita nak duduk di sini? Takkan kita nak benakkan diri kita duduk main PUBG lagi? Nak benakkan diri kita galik main Mobile Legend lagi? Macam main je, Ustaz. Saya pun tak pernah buka game. Saya pun tak tahu orang sebut. Saya sebut je lah. Subhanallah. 40 tahun dengan seorang Rasul. Tuan-tuan tahu Nabi Isa ni di mahsyar